Hello, CTFM Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza bersama dengan saya Hafiz di Ruang Udara Radio CTFM dan dalam segmen Siti Oh Siti segalanya tentang anda dan juga Siti Nurhaliza. Hari ini saya bersama dengan seorang DJ radio CTFM yang akan berkongsikan cerita inspirasi 2 tahun radio Siti ini bersama dengan Cik Yuta Lara. Hello Cik Lara. Hello, hai Hafiz, hai semua pendengar Radio STFM. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada petang ini dalam segmen City or City akan memperkatakan tentang 2 tahun penubuhan Radio CTFM. Sebelum kita bermula menceritakan lebih lanjut tentang Radio CTFM, apa kata Kak Dita ceritakan lebih lanjut lagi tentang apa yang Kak Dita Lara buat sebelum menyertai Radio CTFM. Alright. Sebelum Kak DL masuk dalam keluarga Radio STFM ni, sebenarnya Kak DL adalah merupakan seorang freelance singer, penyanyi bawah kemah je sebenarnya Kak DL ni, menyanyi kat majlis-majlis perkahwinan, tak pun macam majlis-majlis corporate, VIP untuk function dinner kan, macam tu lah, something like that lah. Kadang-kadang ada juga replace untuk nyanyi-nyanyi di klub-klub dekat restoran-restoran terkemuka di sekitar Johor Bahru dan juga Singapura. Wah, kiranya begitu berpengalaman lah sebelum ni radio lebih kurang macam tu lah. Sebab Kak DL dulu merupakan salah seorang daripada ex Senaran Pasport Kegemilangan, ex bintang RTM, HMI semualah. Cerita yang sangat-sangat istimewa untuk katanya ramai yang tak tahu saya latar belakang Kak Diau sendiri. Sebab ramai juga yang tahu tentang Kak Diau. Sememangnya lebih jauh lagi diperbincangkan tentang Kak Diau sendiri. Apakah Kak Diau ceritakan sedikit tentang Radio STFM? Ceritakan Radio STFM. Okey, sebenarnya Radio STFM ni adalah merupakan stesen internet radio yang ditubuhkan khas kepada seluruh peminat Datuk Seri Nurhaliza oleh salah seorang warga Singapura, iaitu Encik bos kita, iaitu Encik Hairi, dan telah beroperasi selama 2 tahun Radio STFM ni sejak penubuhannya 15 Jun 2009 yang lalu. Radio ini juga ditubuhkan atas dasar minat beliau terhadap perjalanan seni Datuk Seri Nurhaliza, juga selepas laman web bersih official Datuk Seri Nurhaliza sendiri. Radio ni juga sebenarnya Datuk Siti sendiri pun dah tahu lama dah radio ni memang ada lah kira macam tu. Itu dia perjalanan yang begitu jauh, bermula pada 15 Jun 2009, betul? Ya, betul. Dan dia merupakan satu-satunya radio yang memainkan muzik Siti Nurhaliza 24 jam sehari. Okey, bagaimana dengan DJ di Radio STFM ni, Kak Dia? DJ yang bertugas adalah ada yang berasal daripada Singapura dan juga Malaysia. Radio STFM juga mempunyai kru yang bersama-sama menguruskan untuk memajukan Radio STFM ini sejak 2 tahun yang lalu. Walaupun krunya sentiasa bertukar ganti, tetapi radio ini terus kekal sehingga sekarang. Dan ada di antara DJ yang ada ni macam sekarang ni, antaranya adalah DJ Lia, DJ Norlin dan juga Hafiz sendiri. Tidak lupa pengasas radio ini, iaitu DJ Khairi. Lagu-lagu yang diputarkan pula hanya lagu daripada nyanyian Datuk Seri Nurhaliza saja. Tidak kira ianya sama ada lagu-lagu daripada album beliau atau nyanyian konsert live, juga konsert tribute dan macam-macam lagi lah. Semuanya pasti memang daripada Datuk Seri Nurhaliza saja. Ya, itu pastinya semuanya yang dimainkan di Radio STFM adalah lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Okey, bagaimana pula dengan segmen yang selalunya berselang-seli setiap hari? Ada segmen katanya, ada segmen wanita, ada juga segmen untuk request lagu. Boleh Kak Dia cerita sedikit tentang segmen di Radio STFM? Okey, di antara segmen menarik yang ada sekarang ni ialah segmen saya sendiri, iaitu segmen Calon THDL yang diadakan pada setiap hari Isnin. Lepas tu kita ada rentak City of City, kita ada weekend break
dan Zone 20. Dan DJ-DJ ni akan bergila-gila lah setiap malam, bermula daripada jam 9.30 malam sehingga 12.30 pagi, lebih kurang macam tu. Dan tidak lupa juga untuk pengetahuan semua, Radio City FM juga kerap kali mengadakan pertandingan pertandingan dan juga peraduan khas ya. So pendengar bolehlah mengambil bahagian dalam peraduan dan pertandingan yang kita telah aturkan dan mengikut peraturan yang disediakan, dan mungkin berpeluang memenangi hadiah daripada Radio City FM sendiri. Ya, betul. Pasti juga kepada anda juga, ini juga saya memberi kesempatan di sini untuk beri kepada anda semua yang kepada anda ingin mengkongsikan cerita inspirasi saya dan Siti. Anda boleh hantarkan cerita anda ke Siti sekali-kalinya tentang Siti dan juga anda. Okey, selain itu juga kita akan berbincang tentang Kadia sendiri. Bagaimana boleh Kadia boleh betul-betul terlibat dengan Radio City FM? Adakah permulaan Kadia, adakah Kadia seorang pendengar setia Radio City FM sebelum ni? Okey, mulanya Kak DL kenal Radio City FM ni daripada seorang rakan artis di Facebook. Beliau juga merupakan salah seorang daripada DJ Radio City FM ni. Dulu dia nama dia ni CD daripada Akademi Fantasia 7. Tapi dia tak lama lah dekat City FM sebab mungkin beliau terlalu sibuk dengan jadual show sana sini kan, dekat sekitar Kuala Lumpur tu. So beliau yang kenalkan saya dengan pengasas Radio City FM ni, iaitu Cik Khairi. Mulanya memang saja suka-suka je nak test bakat. Lagipun sebelum tu Kak DL memang pernah cuba untuk menjadi radio online, DJ radio online, tapi tak menjadi. Tak sangka pula Kak DL ni tersangkut dekat Radio City FM ni kan. Ternyata radio yang didengar melalui talian internet ini sangat mudah untuk didengar di mana saja, tidak kira mana saja anda semua berada. Bukan itu saja, tapi yang kat luar sana juga boleh berchatting dengan DJ-DJ City FM sendiri dan peminat yang lain daripada serata dunia. Ya, memang betul tu. Pastinya 15 tahun Radio City FM, berbagai perubahan dan juga DJ juga silih ganti setiap tahun dan juga setiap masa. Tetapi boleh tak beritahu kepada pendengar Radio City FM malam ini tentang perbezaan City FM dahulu dan juga sekarang? Okey, dahulunya mula City FM ni dikenali hanya di laman web Blogspot. Saya diberitahu oleh bos lah kan. Memang di laman web Blogspot saja, dan pada masa itu masih tak ramai yang tahu, termasuklah saya sendiri. Dan sekarang alhamdulillah satu pencapaian yang baik atas usaha semua kru City FM, termasuk encik bos kita iaitu Encik Khairi yang sentiasa memastikan Radio City FM ini berjaya dan kekal sehingga sekarang. Alhamdulillah kita dah ada pendengar daripada Brunei, Indonesia, Singapura dan terbaru follower saya sendiri iaitu daripada East Timor Leste serta Finland. So sekarang City FM dah ada laman web sendiri. Just klik saja dekat www.radiocityfm.com dan dah boleh dengar dah. Macam tu lah. Ya, betul. Anda boleh pergi ke www.radiocityfm.com untuk mendengar lagu-lagu terbaik daripada Datuk Seri 24 jam sekali. Tak kira di mana anda berada, di Dubai ke, di London ke, United Kingdom ke, US, di mana saja, anda perlulah untuk klik ke www.radiocityfm.com. Okey, Sir, sebelum kita mengakhiri cerita inspirasi 2 tahun bersama dengan Kak Dial, apa kata Kak Dial, boleh tak Kak Dial ceritakan harapan Kak Dial kepada Radio City FM dan juga ucapan 2 tahun kepada Radio City FM itu sendiri? Okey, sempena ulang tahun kedua Radio City FM ni, Kak Dial nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Khairi semestinya, juga kepada rakan-rakan kru warga City FM di atas kerjasama yang telah diberikan kepada DL selama ni, juga kepada bekas-bekas penyampai Radio City FM yang dulunya pernah bersama-sama menjayakan radio ini. Tidak ketinggalan kepada anda di luar sana, terima kasih kerana terus menyokong radio online kegemaran anda ini. Mana lagi kalau bukan di Radio City FM, Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza. Anda adalah sebahagian daripada komuniti kami. Harapan saya semoga City FM terus kekal dengan gemilang dan maju sebaris dengan siaran radio online yang lain. Kalau boleh kalau boleh memang nak ada frekuensi sendiri kan. Dengan ini ucapan saya selamat ulang tahun kedua Radio City FM, Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza. Itu dia. Kepada kawan-kawan kita kerana memberikan kerana dapat bersama dengan saya Hafiz pada malam ni berkongsikan cerita tentang 2 tahun Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza. Jadi harapan dan juga pembaharuan
yang akan dilakukan khas untuk anda semua, dan juga kami sebagai DJ dan juga DL dan juga DJ dan juga pemain muzik terbaik di Datuk Siti Nurhaliza. Terima kasih Ariel kerana bersama saya pada malam ini. Terima juga kepada anda semua yang mendengar Radio City FM. Teruskan bersama Radio City FM, inspirasi muzik Siti Nurhaliza. Dah.